Pengajaran kali ini adalah berkaitan dengan tajuk ubah langsung. Subtajuk berkaitan dengan penyelesaian masalah. Pengenalan untuk tajuk ini adalah berkaitan dengan menerangkan bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung bagi kes Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 2, Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 3, dan Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 1/2. Contoh 1, diberi Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 3. Apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 32. Soalan dia berbunyi, ungkapkan Y dalam sebutan X. Daripada maklumat yang diketahui, iaitu Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 3, boleh ditulis dalam bentuk persamaan ubahan, iaitu Y sama dengan K X berkuasa 3. Untuk mendapatkan nilai pemalah K, kita gantikan Y dengan 32, kita gantikan nilai X dengan nilai 2 berkuasa 3. 32 sama dengan K, 2 berkuasa 3 bermaksud 2 darab 2 darab 2. Nilai dia 8. Untuk mendapatkan nilai K, kita pindah 8 ke kiri, kita dapat 32 bahagi 8. Dan nilai K yang diperolehi adalah 4. Y sama dengan KX berkuasa 3. Kita gantikan K dengan nilai yang diperolehi iaitu 4. X berkuasa 3. Jadi Y dalam sebutan X, jawapan dia adalah Y sama dengan 4X berkuasa 3. Contoh 2, diberi Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 2. Apabila X sama dengan 3, Y sama dengan 36. Cari nilai. Soalan A, nilai Y apabila X sama dengan 1/2. Soalan B, nilai X apabila Y sama dengan 100. Jadi daripada maklumat soalan, Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 2, boleh ditulis dalam persamaan ubahan, iaitu Y sama dengan K X berkuasa 2. Untuk mendapat nilai pemalah K, kita gantikan nilai Y dengan 36. Kita gantikan nilai X dengan nilai yang diberi, iaitu 3 berkuasa 2. 36 sama dengan K, 3 berkuasa 2, 3 darab 3. Jawapan dia 9. Untuk mendapatkan nilai K, kita pindahkan 9 ke kiri, kita dapat 36/9. Jadi nilai K yang diperolehi adalah 36 bagi 9, 4. Y sama dengan KX berkuasa 2. Kita gantikan nilai K dengan nilai 4 yang diperolehi, iaitu Y sama dengan 4X berkuasa 2. Untuk menjawab soalan A, mencari nilai Y apabila X sama dengan 1/2, X yang berada dalam persamaan Y sama dengan 4X berkuasa 2 digantikan dengan 1/2 berkuasa 2. Y sama dengan 4, 1 berkuasa 2, 1, 2 berkuasa 2, 4. 4 darab 1/4 memberikan jawapan Y adalah 1. Manakala untuk menjawab soalan B pula, kita gunakan persamaan ubahan yang kita perolehi, iaitu Y sama dengan 4X berkuasa 2. Soalan B menyatakan cari nilai X apabila Y sama dengan 100. Jadi nilai Y yang ada di sini kita gantikan dengan 100 sama dengan 4X berkuasa 2. Kita pindahkan 4 ke kiri, kita dapat 100 bahagi 4 sama dengan X berkuasa 2. X berkuasa 2 sama dengan 100 bahagi 4, 25. Untuk mendapatkan nilai X, kuasa 2 dipindahkan ke kanan menjadi punca kuasa 2, 25. Kemudian punca kuasa 2, 25 adalah 5. Di hadapan 5, sila tulis tanda tambah dan tolak. Jadi X jawapan dia 5. Nilai X yang kedua jawapan adalah negatif 5. Contoh 3, dikemukakan soalan diberi Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 1/2 dan Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 4. Cari nilai untuk soalan A, Y apabila X sama dengan 25. Soalan B, nilai X apabila Y sama dengan 9. Daripada maklumat dalam soalan, iaitu Y berubah secara langsung dengan X berkuasa 1/2, boleh ditukar kepada bentuk persamaan ubahan, iaitu Y sama dengan K X berkuasa 1/2.
Langkah yang pertama, kita dapatkan nilai K dengan menggantikan nilai Y dengan 6 dan nilai X digantikan dengan nilai 4 berkuasa 1/2. 6 sama dengan K, 4 berkuasa 1/2 memberikan jawapan 2. Untuk mendapat jawapan K, kita pindahkan 2 ke sebelah kiri, kita dapat 6/2 dan jawapan K adalah 6/2 sama dengan 3. Y sama dengan K, X berkuasa 1/2. Kita gantikan K dengan nilai yang kita dapat iaitu 3, X 1/2. Y sama dengan 3, X berkuasa 1/2 adalah persamaan ubahan langsung. Kemudian daripada sini untuk menjawab soalan A, kita nak mencari nilai Y, kita gantikan nilai X dengan 25 berkuasa 1/2. Y sama dengan 3, 25 berkuasa 1/2 memberikan jawapan 5. Maka jawapan Y adalah 3 darab 5 iaitu 15. Dan untuk menjawab soalan B pula, kita gunakan persamaan ubahan daripada bahagian A iaitu Y sama dengan 3X berkuasa 1/2. Soalan B berbunyi, cari nilai X apabila Y sama dengan 9. Y yang ada pada persamaan B, kita gantikan dengan 9 sama dengan 3X berkuasa 1/2. Pindahkan 3 ke kiri, kita dapat 9/3 sama dengan X berkuasa 1/2. 9 bagi 3 adalah 3 sama dengan X berkuasa 1/2. X berkuasa 1/2 sama dengan 3. Untuk mendapat jawapan X, 1/2 apabila dipindah ke kanan, dia bertukar kepada 2/1. 2 bagi 1 adalah 2. 3 berkuasa 2, 3 darab 3, bermakna jawapan X adalah 9. Kesimpulan yang dapat disimpulkan untuk pengajaran kali ini, jika Y berubah secara langsung dengan X berkuasa N, di mana N mengambil nilai 1, ataupun 2, ataupun 3, ataupun 1/2, maka Y berubah secara langsung dengan X berkuasa N, atau Y sama dengan KX berkuasa N, di mana K ialah pemalar.